Okay, tengok gambar ni dulu. Yang atas ni korang boleh buat untuk shell type, cheese type lah. Either you nak buat cheese type buncit ke, cheese type biasa ke, boleh je guna yang atas ni. Yang bawah tu kita punya dalam dia lah. Kita nak buat type coklat badam. Buat shell type, lepas tu dalam dia ada coklat, ada badam. Anak-anak kita pasti suka. Yang mak nak lagi macam tu. Kena rajin-rajin buat akak. Memang sedap. And then dia punya shell ni memang tahan lama ya akak. Kalau you nak buat seminggu awal pun boleh. Contohnya you nak buat cheese type buncit ke, cheese type biasa ke kan. Shell ni you buat je banyak-banyak terus. Nanti bila-bila senang, rasa macam nak letak apa orang kata, nak letak coklat ke, time tu boleh letak coklat, boleh je, tak ada problem. And dia punya shell ni sangat sedap akak. Saya dah panggang saya punya badam. You nak, tak kisahlah you nak pakai badam jenis bentuk macam mana kan. Kalau akak nak pakai bentuk macam ni pun boleh je. Saya lagi suka macam ni lah bentuk dia kak, panjang-panjang, bila gigit tu terasa dia kak. Kalau you ambil yang nips tu, yang kecil-kecil tu, tak terasa sangat badam dia. Tapi kalau akak rasa Rina akan nak badam sebiji, boleh je akak, tak ada problem kak. Ya. Resepi type coklat badam. Okey, nombor 1, margarine. Akak, saya suggestkan akak pakai margarine. Akak tak perlu pakai pure butter. Okey, you pakai margarine je. Dia dah bergaram, and then kalau you nak pakai buttercup, memang rasa dia sedap je. You tak perlu pakai pure butter tu ya. You pakai yang biasa je, margarine 250 gram. Nombor 2, gula. Saya pakai icing sugar. Kalau you nak pakai gula biasa pun boleh, tapi you kena blender bagi macam tepung, 100 gram. Nombor 3, telur B ya. B for bola. Telur 1 biji. Akak, putih dan kuning ya telur dia. Kita bukan ambil kuning saja. Kita nak bagi kerangupan tu kekal abadi di situ, memang kena pakai putih dan kuning. Kalau you nak macam dia rapuh-rapuh macam tu, you pakai kuning saja. Tapi you nak keraskan dia tu sentiasa dapat kat customer bila makan, oi rangup kau. You memang kena pakai warna putih juga. Telur putih juga ya. Putih dan kuning. That means 1 biji telur. Penat nak explain pasal telur dah. Nombor 4, vanila. Pakai esen vanila lah kak. Macam saya tak tahu kenapa saya suka sangat vanila yang ada butter. Untuk harga, nanti orang nampak harga saya mahal pula kan. Padahal takut kena violation. Butter vanilla flavor. Yang ini bau dia bau butter-butter kak. Gitu. Okay. Lepas tu tepung gandum. Tak kisah akak jenama apa, sauh boleh, rose boleh, ikut suka akak. Apa tepung yang ada kat rumah akak, 500 gram. Ini bahan-bahan kat atas ni kita pakai untuk shell, jadikan dia shell tau, shell type. Yang ini you boleh guna untuk buat cheese type buncit, cheese type buah, type buah. Ni semua boleh, type telur, boleh guna yang ni, resepi atas ni. Tapi dalam dia kita nak guna inti coklat dan juga badam. Dark coklat kita, badam kita disangai ataupun dibakar selama 20 ke 30 minit, suhu dia rendah 130. 100 gram sahaja. Sangai ya ataupun bakar. Untuk dark coklat 250 gram. Minyak, you nak pakai minyak masak boleh. Minyak, kita nak tunjuk. Minyak jagung pun boleh. Mahal kan? Dalam 30 gram. Gula 20 gram. Kita pakai gula sebab kita pakai dark coklat. If you nak pakai milk chocolate, boleh jakak. Tapi saya suka dark chocolate, saya pakailah dark chocolate. Okay, if nak tukar boleh je, okay? Don't worry. Kak, saya tak guna tangan ya. Memanglah guna tangan, Rina. Maksudnya, saya punya acuan untuk type tu, saya pakai 4.5 cm. And saya pakai penekap ni. Okay. Penekap ni lajukan kerja saya. Saya tak pakai tangan lah nak bentukkan shell type bulat tu kan. Saya pakai ni je. Ada kat TikTok shop. Okay.
Yang ni senang lah kak, cepat. If you nak buat niaga, buat cheese tart ke, tak buah ke kan nanti raya ni ramai kena order, tahu tak? Untuk shell. Lepas tu siapa yang nak niaga jual shell saja ni, boleh pakai resepi ni kak, ambil. Boleh kak, saya halalkan, halal. Tapi saya punya acuan 4.5 cm ya. Sebelum tu saya kena explain dulu pasal ni, takut nanti ada yang pergi cari saiz lain. Tapi ikut you all lah, nak ambil yang 3.5 cm pun ada. Ini 4.5 cm. 5 cm besar sikit. Ada yang 3.5 cm kecil sikit. Tapi for apa nama dia, untuk orang yang buat niaga selalu 4.5 cm lah akak. Sebelum tu, saya akan cairkan saya punya dark chocolate bersama dengan minyak dan juga gula. Okay? Saya jenama ni lah. If you nak pakai milk chocolate pun boleh ya. Jenama ni. 250 kak. Minyak sebanyak 30 gram. If you tak nak pakai minyak ni, you kata Rina, akak tak ada minyak tu, akak ada minyak masak je, boleh kak. 30 gram. Nak bagi kilat je akak sebenarnya minyak ni. Dan juga dia tak sekeras macam ni lah dia punya coklat. And then gula you masukkan 20 gram. Akak, if you pakai milk chocolate, you tak perlu masukkan lagi dah you punya gula. Jelas tak kat situ? Hujan 20 gram ya. Akak dekat dalam ni ada dark chocolate, ada minyak, ada gula. Okay, ni you double boil. Saya akan double boil dekat dapur saya, tapi saya tak bawa lah akak-akak semua. Kan terkejut tengok dapur saya. Margarine tak kisah margarine apa. You nak pakai pelangi boleh, you nak pakai buttercup boleh, plantar boleh. 250 gram. Satu adunan ni kalau you pakai 4.5 cm boleh dapat 90 ke 100 biji. Gula ni icing sugar boleh, custard boleh, tapi semua kena blender lah. Yang siapa pakai icing sugar tu dia ketul-ketul macam ni kan. Yang ketul-ketul macam ni you tapis ya kak, tolong tapis kak, jadi tergigit kak. Oi. Tergigit lagi, nangis akak. Tergigit manisnya kau kat tempat tu kan. Nanti akak yang pening. Saya tak pening. Tapis kak ya, 100 gram. Akak, margarine dah masuk, gula dah masuk, telur Telur B boleh. A pun boleh. Kalau C tu kecil sangat. Telur 1 biji, akak tap itu screen Telur 1 biji, akak tuang je. Lepas tu, esen vanilla, you masukkan juga. 1 sudu kecil. Okey dah. Cukup dah tu kak. You ambil whisk you macam ni kan dia. Tak payah pakai mixer ya. Yang ini shell ni dia tak semestinya untuk biskut, badam, coklat kita ni je. You boleh untuk type cheese tart you, type buah you boleh, type telur pun boleh. Okay? Kita pakai gula aisin boleh, gula bancuh air boleh. Akak ni tak sensitif ya dia punya ni. You boleh pakai gula apa you ada kat rumah. Tapi jangan pakai gula Melaka ataupun gula batu. Macam ni Ni dah ni kak. Tepung gandum you 500 gram ya. You tapiskan jugalah. Masukkan lagi tepung. Lepas tu baru pakai tangan Then you gaul-gaul seperti ini Tak nampak macam ni akak. Akak tengok macam keras tapi tak keras pun. Now kita tak dalam dia punya penekan-nekan tu. Cepat kerja kak. Saya bagi tahu ya, siapa yang nak beli benda ni, siapa yang ada kat rumah, lepas tu dia lupa pakai, Rina dia melekat lah. You ambil plastik. You ikat dia punya kepala ni. Kepala ni kalau you beli, yang saya beli ni set untuk 4.5 dengan 5 cm tau akak. Dia dapat kepala, yang ni 4.5 cm. Ada satu kepala lagi, 5 cm. You masuk plastik, lepas tu you kat pakai getah. Memang takkan lekat. Okay? Kalau you pakai 4.5 cm, yang ni kena pakai. Kalau you tak pakai, kalau you punya shell punya ni, acuan ni, 4.5 cm, you kena pakai yang benda ni. Okay? Kalau you pakai yang 5 cm, yang ni 5 cm, you kena buka. Sebab dia ngam-ngam je masuk.
Macam yang ni lah, dia masuk ngam-ngam je. Akak, saya cakap jujur, benda ni sekarang memang sangat mahal. Tapi dia berguna lah. Dulu saya beli RM80. Now harga dia RM150. Mahal tau. Tapi dia bukan takat untuk buat kuih je. Kalau akak tak puas hati dengan orang, akak boleh je baling pakai ni kak. Ni besi ni kak. You baling, confirm pengsan. Besi ni kak. Besi. Kena ke kaki. Ui, menangis kak. Ui, sakit. Berat ni kak. You letak je. Nama dia pressure tight. Pressure tight. Pressure shell. Pressure tight. Geram aku nak sebut pun tak boleh. Pressure tight gitu. You susun je macam ni, ikut suka akak nak tak banyak boleh, tak sikit boleh. Sebab nanti bila you tekan, dia akan terkeluar, lepas tu you potong nak pakai pisau. And make sure siapa yang dah beli tu, siapa yang ada kat rumah tu, dia melekat kan, you pakai plastik je. Kena pakai plastik supaya tak melekat. Ini namanya pressure tight, penekan tight. Akak saya punya acuan saya ni 4.5 cm. Tak fokus je kak. 4.5 cm. Saya masuk je ikut suka saya berapa banyak. You masuk sini, akak nampak batang ni. Batang ni, dia akan stop bila akak tekan macam ni, dia akan stop. Lepas tu kan isi dia keluar lah nanti kak kan. Bila isi dia keluar, you potong pakai pisau. You buka, dia memang melekat dekat sini. Tapi, you boleh tarik macam ni. Gitu akak. Lepas tu, you ambil pisau, you potong kat sekeliling dia. Ni pisau pula kau. Pisau, you buat macam ni kat dia. Okey kat situ jelas tak? Lepas tu, dia jadilah elok macam ni akak. Sikit kita fixkan je. 160. Kipas kasih on. On kipas ya. Button on kipas. Siapa yang tak ada kipas, tak apa. On button kipas selama 20 ke 25 minit. Api atas bawah. Tak payah panaskan oven pun tak apa. Rak tengah tau. Rak tengah. Saya baru. Ni kan coklat yang kita cairkan tadi tu. Saya buat dekat sikit lah bagi korang nampak. Tu coklat dia. You dah cairkan. Coklat dia memang akan banyak berbanding kacang ya. Memang akan banyak. And bila you makan, memang sedap lah sebab dia ada rasa coklat, rasa badam. Badam ni kan dia rasa lemak-lemak kak kan. Lepas tu rasa shell tart lagi. Macam tu lah. Lepas tu you gaul-gaul macam ni je lah kak. Yang ini yang dah siap masak ya kak. Okay panas deh. Keluar daripada oven je. You terus keluarkan dia punya acuan tu ya. Nanti hitam buntut dia kak. Lepas ni masukkan kita punya coklat. And then siap. Saya menggigil sikit ya. Jangan nak gelak-gelak ya kak. Irina menggigil Parkinson ke? Saya jenis menggigil. Sebab tu bila orang order kek sebelum ni lah masa saya meniaga kan, order brownies, lepas tu nak tulis happy birthday kan. Ya Allah, happy birthday jadi selamat hari raya kau. Tulisannya. Sebab menggigil kak. Banyak, you boleh tak banyak ya. You nak letak macam ni pun just nice lah kak. Nanti dia kering, dia dah sejuk dia akan kering. Lepas tu you gigit, you menangis. Sebab sedap. You letak-letak macam ni, lepas tu nanti dah habis letak semua. Kalau you nak cepat, you masuk dalam peti sejuk. Dekat chiller sahaja. Dia akan keras. Kejap je, tak lama pun. I think around 10 minutes pun dia dah keras. Okay? Lepas tu you keluar daripada peti sejuk pun dia tetap keras macam tu. Dia tak ada cair-cair. Ya kalau nips, badam nips yang kecil-kecil tu pun sangai ya kak. Badam besar yang sebiji tu pun sangai ya. Either sangai boleh ataupun masuk microwave. Masuk oven. Dia akan jadi macam ni. You masuk dekat dalam peti sejuk you. Dia akan keras. And then you dah boleh masuk dalam bekas you. Kalau you tak boleh masuk peti sejuk sebab terlampau banyak barang you kan
masak semua kan. You jangan risau akak. You angkat macam ni, you masuk oven you. Macam ni ya. Masuk oven untuk dia tinggal keras je. You masuk macam ni. You buka sikit bagi udara masuk. Lepas tu, you pergi masuk bilik you, you tidur.